Selamat pagi Malaysia. Untuk terus melindungi rakyat daripada kesan langsung krisis tenaga ini, kerajaan mewujudkan buffer atau pemampan dengan mengekalkan penyasaran subsidi RON 95 dan diesel pada harga yang ditentukan dan menentukan harga minyak yang tidak bersubsidi supaya sejajar dengan harga pasar. Tindakan ini melindungi sektor-sektor kritikal yang masih menikmati diesel bersubsidi seperti golongan nelayan kekal menikmati diesel pada harga RM1.65 bagi kenderaan-kenderaan pengangkutan awam darat termasuk bas sekolah, bas ekspres, ambulans dan bomba pada harga RM1.88 seliter, kenderaan logistik berkelayakan dan pemuda Sabah Sarawak pada harga RM2.15 seliter. Saya selalu paksa anak baca buku sebab baca buku kan baik. Hinggalah satu hari. Tak boleh jadi macam mak ke membaca? Asyik main telefon je kerja kamu Dan mengedar buku hitam yang mengandungi unsur keganasan, hasutan dan fahaman atau ideologi yang melanggar akta Seksyen 7-1. Ibu bapa dan penjaga dinasihatkan memantau bahan bacaan anak-anak, bukan sahaja bahan... Aku biarkan kau. Aku ikut semua benda. Sabarlah Cik Zai. Bukan anak-anak je yang buat salah. Kadang-kadang kita sebagai ibu bapa pun salah sebab tak pantau apa yang nak kita baca. Setiap pagi, sebuah cerita baru bermula. Di setiap sudut Malaysia, ada harapan, usaha dan semangat yang menggerakkan hari kita. Kami bawakan kisah-kisah menarik setiap pagi. Kisah kehidupan, kesihatan, gaya hidup dan hiburan. Januari 2020 penganjuran Pesta Buku di Kuantan Pahang Baik, 9 hari lagi umat Islam. Informasi yang membuka minda serta inspirasi untuk memulakan hari anda. Satu hari, satu inspirasi dalam Selamat Pagi Malaysia. Pentas terbesar bola sepak dunia kembali menghangat. 4 perlawanan, 4 peluang untuk mencipta sejarah. Saksikan perlawanan peringkat kumpulan Ahad 14 Jun. Qatar menentang Switzerland. Grandstand pukul 2 pagi. Sepak bola 3 pagi. Perjuangan diteruskan dengan Haiti berdepan Scotland. Grandstand pukul 8 pagi. Sepak bola 9 pagi. Seterusnya, Brazil menentang Morocco. Grandstand pukul 5 pagi. Sepak bola 6 pagi. Melengkapkan aksi penuh debaran, Australia bertemu Turki. Grandstand pukul 11 pagi. Sepak bola 12 tengah hari. 4 perlawanan, 4 kisah perjuangan, 1 impian. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TVOK dan berstream langsung di RTM Klik. Selamat pagi.